Pakistan adalah antara negara Islam yang memiliki aset nuklear. Macam mana Pakistan boleh ada aset nuklear sendiri? Segalanya bermula selepas India mula melakukan ujian nuklear pertama mereka pada tahun 1974. Bagi Pakistan ini adalah ancaman. Pakistan cuba bangunkan nuklear mereka sendiri. Kat sinilah lahir tokoh penting teknologi nuklear Pakistan iaitu Dr. Abdul Qadir Khan. Beliau seorang saintis yang bekerja di Belanda dalam industri teknologi uranium. Beliau membawa pulang blueprint teknologi pengayaan uranium yang menjadi kunci kepada pembangunan nuklear Pakistan. Dengan tertubuhnya Khan Research Laboratories di Kahuta, program nuklear Pakistan mula bergerak dalam senyap. Dan akhirnya pada 28 Mei 1998, Pakistan memulakan ujian nuklear. Sejak itu, Pakistan dikenali negara yang memiliki aset nuklear sendiri. Kini Pakistan dianggarkan mempunyai 170 hingga 180 aset nuklear, manakala India 160. Jika anda suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk follow dan komen di bawah.